Bosku guys, welcome back to Sports Stadium and Venue. Selamat tahun baru 2026. So dah a bit a while lah aku tak buat video pasal apa-apa entry pasal stadium. So kita nak pergi satu stadium ni. Ini stadium dekat Gombak, iaitu Stadium Millsport Complex ataupun Hamzah Sport Complex ni kat UAE. Sebenarnya aku tak nak masuk sini, tapi aku rasa agak menarik sebab dia punya motif dia banyak berciri kat Islamic motif. So we're gonna look around this sports complex area. So dia ada male dengan female, and this one ialah tempat sukan lelaki lah. Pasti perempuan tak boleh masuk sini kot. So dia ada swimming area. So aku suka tengok, yang aku buat tertarik aku nak pergi ke sini ialah kerana dia punya motif ni macam kat Masjid Shah Alam tu, kala-kala Petronas kan. So UAE dia punya team dia, nama dia Mustang. So ada football field sana. Ni ialah colour redang dia. So dia ada banyak kemudahan lain lah, macam playroom, changing room, washroom. So event dia. So ini ialah stadium bola dia. Okey lah, bagi aku stadium dia tak adalah besar sangat kecil. Tapi dari luar nampak kalau kau biasa lalu kat UAE atau masuk UAE singgah makan, aku singgah ke kafe makan ni orang, sebab aku kebetulan di Gombak sekarang waktu Zuhur sebenarnya. So di tempat dia tak jauh daripada masjid UAE kat situ. So sini dekat pintu belakang Kuala Lumpur, dia ada beberapa pintu kan, pintu 1, 2 ni, pintu ketiga atau pintu keempat aku tak sure. So kita lalu lah, kita buat one take video sajalah hari ni sebab aku dah lama tak buat video. Hari tu aku pergi ke Kuala Selangor nak buat video kat stadium Kuala Selangor, tapi ada masalah sikit, drone tak boleh terbang sebab software problem, apps DJI hari tu dia problem, jadi aku tak ada masa sikit beberapa ni minggu ni untuk buat video. So sini area VIP dia, dan seater dia berwarna hijau dan warna orange macam ni lah. Ini sebenarnya kawasan VIP. So kalau VIP letak parkir ataupun letak vinyl ni, dan sini ialah kawasan grandstand ni lah. So agak usang sikit lah, nampak ada burung-burung semua. Tapi untuk student aku rasa ni satu fasiliti yang baik lah. Petang kau boleh jogging kat sini kan. Dan sekitar ni ada banyak court lah, court basketball ada, court futsal ada, main bola, dan pelbagai lagi lah. Aku rasa untuk Universiti di Kuala Lumpur yang ada kampus yang lengkap macam ni, bagi aku boleh di appreciate lah. Sebab zaman aku belajar dulu, aku jarang lah dapat ataupun appreciate UAE ni. Tapi bila habis belajar, aku rasa UAE ni quite good dari segi facility dan juga service produk dia orang lah. So, burung banyak gila tu. So tapi dari track balapan dia ada kawasan yang dah berlubang sikit lah. Tapi okey, bagi aku ni okey lah. Padang dia, aku tengok dia ada macam few variation of colour. Sebenarnya tu colour tu ialah rumput sebenarnya. Mungkin rumput dia dah tukar kan, jadi rumput yang berbeza buat jenis colour yang berbeza lah. Dia orang menjaga dengan elok. Kalau tengok dia orang potong semua nampak sekata lah. Sini stand grandstand, dan sana ialah stand yang lain lah. So perasaan macam di era apa lah, UAE ni dia macam di Spain kan, Abbasiyah kot, ataupun macam di apa,
Andalus tak sure lah dia binaan pada era yang mana lah, tapi dia Islamic era kan. So sini pun sama juga, wing lah sini. Aku rasa grandstand dia hampir sama saja. Sini tak ada burung lah mana tadi. So ada macam tempat skrin, tempat pembesar suara. So untuk universiti yang ada facility macam ni, quite good lah. So mana-mana penonton yang bekas pelajar UAE boleh komen sikit, bagi sikit experience korang kat sini. Mungkin bekas pemain pasukan UAE ke, ataupun yang selalu menggunakan fasiliti ni. Colour dia memang colour hijau ni digunakan kat seluruh universiti dia. Colour hijau Petronas ni. Atap-atap UAE ni colour dia agak kebiruan sikit lah, tapi colour hijau Petronas ni memang digunakan di serata universiti. So jangan lupa like, comment, share. Yes, and see you guys in the next one. Ciao.